Hai, Assalamualaikum guys. Welcome back to my YouTube channel. So, untuk dekat kepala ni aku buka sebab kalau korang tengok kat sini dah pudar, dah bercala-cala. Yang ni lubang ni aku ingat tak nak biarkan dia terbuka je sebab asyik masuk air je tau. So, aku belilah yang baru dan aku buka biar macam ni. And then video sebelum ni aku ada cakap pasal brake hose tu leaking. So, aku biar dia terbuka macam ni tapi aku balut lah. Takut masuk habuk ke angin ke kan dekat dia punya brake pump. Barang dah sampai yang aku cerita sebelum ni, dekat video sebelum ni, yang nak kena tunggu shipping tu. Barang dah sampai. So video pada kali ini berbeza sikit. Barang ada banyak tapi aku tak buat semua terus dalam satu video. Aku akan asing-asingkan. Contoh macam brake hose, aku akan pasang untuk satu video. Lampu zipat, aku akan pasang next video. Satu-satu video. So aku tak tunjuk dalam semua tu dalam satu video. Takut korang bosan pula kan, takut lama. Okay. So korang boleh layan lah, senang lah. Video aku tak payahlah panjang-panjang sangat kan. So pendek-pendek je. Boleh tengok satu-satu which one yang korang nak pasang. Okay, jom. So ni barang-barang dia yang aku pasang untuk satu persatu video. Nanti korang boleh tengok lah which one yang korang nak. Satu video mungkin aku akan pasang ini saja. Satu video tu mungkin aku akan pasang Osmorin. So video berasingan. Okay, so stay tune guys untuk video-video yang akan datang ni. Jangan lupa like, share dan subscribe. Setting okay. Alright, so kita bermulakan dengan kita nak servis brake dulu. Brake caliper. Alright, untuk cara yang mudah, aku try ikat balik ketat-ketat caliper ni dekat motor dan kita cuba buka dekat sini. So memang tadi memang struggle gila, memang susah nak buka lah. Memang tak terbuka lah cerita dia. Alright. So buka kat sini. Hati-hati lah, kadang-kadang boleh loose. Tu dalam sikit. Nampak tak? Cara dia. Okay, yang bawah pula kita buka. Memang keras dia. Dia tak perlu nak bersih 100% pun sebenarnya. Dia cukup orang kata buat rasa hati tu senang. Rasa hati rasa senang, rasa macam dah bersih. Dah cukup lah. Walaupun ada kotor tu lagi sikit-sikit kan macam ni kan. Aku dah cuci, aku dah spray, dia dah bersih sikit tengah-tengah tu. Hati ada senang dah cukup lah. Nak cuci lebih-lebih payah, tak ada berus. Kalau ada berus senang sikit. Okay. So besi ni aku tak pernah tukar daripada first beli motor. Original, masih original lagi. Okay. Okay, cukup lah. Dah nampak macam dia punya kilat-kilat macam tembaga tu pun dah cukup dah. Alright. So kalau kau boleh tengok kat sini, tengok aku punya brake pad dah berkarat dah. Ni motor jarang pakai. Hujan panas je. Lebih kepada berkarat lah daripada berhabuk. Okay, so proses untuk pasang sama je macam kita buka ni. So nak tukar brake pad macam tu lah. Kau kena buka dua nut ni. Okay, sebelah pula. So ni betulkan lah balik.
Kan je. Cut. Untuk next video, okay. Untuk next video, okay. Aku kena pasang lampu zipat, brake hose. So yang ni pun aku tukar yang baru. Right. Side mirror dan juga switch, signal switch. Okay, macam korang boleh tengok signal switch, sayangnya original punya signal switch aku pergi spray hitam semua. So dia dah tak ada marking dah kat sini. High, low. Okay, double signal, signal kiri, signal kanan. Dia ada tulisan di sini actually. Tapi dah spray hitam nak bagi dia buang karat. So habislah dengan marking-marking aku pergi spray. So untuk ni pun aku nak tukar. Korang boleh tengok dekat sikit. Memang dah menggerutu. Ni pun dah menggerutu. So ni pun tukar juga. Itu saja. Alright, jangan lupa like, share dan subscribe. Jumpa korang di video akan datang. Thanks for watching. Love you guys. Bye bye.